5 penyanyi asal Sabah yang paling famous di Malaysia. Kelima ada Elika Paujin. Nama Elika Paujin tidak asing lagi kalau di Sabah, semua orang kenal. Dan di Semenanjung juga Elika mempunyai pengaruh yang besar. Elika adalah juara bagi Mentor Millenia pada tahun 2017 dan sekali lagi menjadi juara bagi rancangan reality TV Big Stage musim keempat tahun 2022. Keempat ada Keklik. Siapa yang tidak kenal Keklik? Keklik memang famous seluruh Malaysia. Bukan di Sabah saja, tapi di seluruh Malaysia. Antara pencapaian Keklik adalah pernah memenangi anugerah bintang popular berita harian bagi kategori kumpulan dan juga pernah memenangi anugerah meletup era juga bagi kategori kumpulan. Selain pencapaian secara berkumpulan, pencapaian secara individu juga sangat-sangat memberangsangkan untuk Keklik ini. Ketiga ada Adira Suhaimi. Adira Suhaimi adalah pemenang naib juara Akademi Fantasia yang ke-8 pada tahun 2010. Sejak itu, nama dia terus naik dan sampai sekarang masih lagi terkenal famous di serata Malaysia dengan pelbagai faktor. Kedua ada Stacy Anam. Stacy merupakan juara Akademi Fantasia musim yang ke-6 pada tahun 2008. Dia pernah memenangi beberapa kategori dalam anugerah bintang popular berita harian, juga beberapa kategori di dalam anugerah industri muzik. Sampai sekarang nama Stacy masih lagi disebut-sebut dan masih lagi aktif dalam industri muzik tempatan. Antara pencapaian tertinggi Marsha Milan adalah mendapat naib juara pada AJL 36 dengan lagu Cinta dan seterusnya menebus mendapatkan gelaran juara pada AJL 39 dengan lagu Hening Rindu. Selain itu, dia juga mendapat pengiktirafan secara antarabangsa Duta Spotify Equal Asia tahun 2025 di mana wajah Marsha Milan dipaparkan di papan iklan gergasi di New York. Kamu rasa penyanyi asal Sabah mana lagi yang perlu disenaraikan dalam